satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Seronoknya Atuk ni sebenarnya nak buat haji. Sebelum kita pergi haji, kita kemah-kemah barang macam-macam Atuk bawa ni. Ada pakaian, ada kain ihram, ada ubat-ubatan, ada perkakasan mandi dan macam-macam lagi. Kita kalau nak buat haji sekarang ni naik kapal terbang, jangan naik kapal laut. Nanti orang dah habis haji, kita tak sampai-sampai. Sekarang kita ni kat mana ni? Inilah namanya KLIA. Tengok tu ramai orang, macam-macam proses yang perlu kita laksanakan. Kena check in, kena check barang dan macam-macam lagi lah. Kita jalan nampak tu, ada orang putih, ada orang Melayu, ada orang India, ada macam-macam lah. Banyak sebenarnya urusan dekat airport ni dan kadang-kadang memenatkan. Tapi itu semua bagi memastikan keselamatan semua penumpang-penumpang. Jadi kita pun masuk dalam kapal terbang. Apa kita nak kena buat ni? Kita letakkan barang dekat tempat luggage kat atas tu. Siapa yang kata orang tu tak mampu nak angkat beg dia, kita tolong-tolong. Kita kan nak pergi haji. Tengok tu ramai orang, masing-masing dah mula duduk, masing-masing dah mula mandang-mandang. Pilot mula bagi arahan. Apa lagi, kita bacalah doa perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat pergi dan balik. Subhanallazi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Lepas tu kita pun rehat. Akan tetapi dalam kapal terbang jangan tak semayang. Kita ni nak menunaikan haji. Boleh semayang, kalau boleh berdiri semayanglah berdiri. Kalau tak boleh semayang berdiri, semayang je duduk. Nanti kita kodok balik sebab semayang itu wajib.